Yo, kadang-kadang siap. Tahu di surat tadi. Bang. Macam mana nak? Selesaikan tak? Ini. Ya. Wah. Ini memang tak pandai kemas ni. Tak apa. You pergi kedai tiren, you pergi cari polish holder. Tengok mesin you ada berapa, ambil berapa biji dengan satu polish pad holder. Macam mana kemas? Senang aja. Benda ini dah kantong dengan naik. Okey, mesin ambil, kantong naik. Wayar gulung aja. Simpan, bawa ambil bekas. Okey. Ini satu biji mesin. Lagi satu biji mesin. Kalau tak nak simpan bawa ambil bekas, anda pun boleh gulung wayar serupa ni, kantong naik. Pun boleh juga. Lepas tu sampai pad, polish pad banyakan. So anda pun boleh dah siap bersih, masuk dalam polish pad sini. Ini polish pad holder. Dia ada dua jenis. Satu 5 inci, satu 6 inci. Ini 6 inci. 5 inci ni dia kecil sikit sama saiz pen 5 inci. Tengok lagi. Dah siap pakai ke, dah siap bersih kan. Okey. Letak masuk dalam aja. Letak masuk dalam. Nak ambil keluar pun senang. Tarik keluar aja. Okey. Tarik keluar aja, tengok. Tarik sampai you nak ambil. Okey. Lepas tu letak balik. Polish holder dengan polish pad holder dua-dua ni penting. So sesiapa kalau nak beli boleh kontak dengan Antiren. Okay, terima kasih. Thank you support.